Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sebelum memulakan agenda kita pada hari ini, izinkan saya memperkenal diri terlebih dahulu. Nama saya Amara Rizka binti Azhari daripada kelas 6 Tera dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Oran. Kod sekolah saya ialah RBA 0020. Saya merupakan anak ketiga daripada 3 orang adik-beradik. Pada hari ini, saya berasa sungguh bertuah kerana berpeluang untuk berdiri di atas pentas yang gah ini untuk menceritakan sebuah cerita yang bertajuk Kau Tetap Kawanku. Buku ini saya peroleh dengan membuat pinjaman daripada pusat sumber sekolah saya atau nama lainnya Rumah Buku. Sidang hadirin sekalian, suka saya menceritakan serba sedikit tentang buku ini. Penulis bagi buku ini bernama Najibah dan buat pertama kalinya diterbitkan pada tahun 2009 dan diterbitkan oleh Pustaka Seri Idaman Petaling Jaya Selangor. Buku ini mengandungi 6 bab dan 56 muka surat. Terdapat 10 judul dalam siri pengalaman kawanku ini, antaranya Angkara Tahid Lalat, Terpukau, Di Mana Kamilah dan juga Kau Tetap Kawanku. Apa nilainya kita sebagai manusia kalau tidak berbudi bahasa? Demikian secipis kata-kata yang dilontarkan oleh watak utama dalam buku cerita tersebut, iaitu Rudi, seorang pengawas sekolah yang merupakan anak kedua kepada pasangan Encik Roslan dan Puan Khadijah. Mengisahkan tentang hubungan persahabatan yang pada awalnya erat kemudian menjadi renggang akibat konflik yang tercetus, namun disebabkan suatu kejadian yang berlaku telah mengukuhkan kembali hubungan persahabatan tersebut. Rudi, Kamil dan Tijah sebenarnya merupakan sahabat karib. Keakraban mereka boleh dibuktikan apabila Kamil duduk di tengah-tengah di antara Rudi dan Tijah dan sentiasa menyokong antara satu sama lain. Rakan sekelas dan juga cikgu-cikgu juga amat menyenangi hubungan persahabatan antara mereka bertiga. Namun, dalam masa yang sama, Kamil mempunyai seorang lagi sahabat karib yang bernama Jalal. Kawan-kawan tak tahu apa yang terjadi seterusnya? Dengar ya sambungan cerita saya. Bermulanya ketegangan dalam hubungan persahabatan antara Rudi, Kamil dan Tijah ialah apabila Jalal telah bertindak agresif dengan menumbuk dahi Ramlan semasa di kantin. Dalam insiden tersebut, Ramlan secara tidak sengaja tertumpahkan kuah mi ke atas kasut Jalal. Keadaan itu menimbulkan kemarahan dalam hati Jalal kerana berasa rimas dan jijik dengan kuah di atas kasutnya. Kekecohan yang berlaku di kantin tersebut telah disaksikan oleh Rudi dan Tijah yang sedang bertugas di kantin pada waktu tersebut. Selaku pengawas yang berpegang teguh dengan peraturan, hal itu ingin diberitahu Rudi kepada Cikgu Hisham selaku guru disiplin. Namun, Kamil meminta Rudi supaya tidak membesarkan hal tersebut kepada pengetahuan Cikgu Hisham. Rudi akhirnya membuat keputusan dengan menceritakan perihal tersebut kepada Cikgu Hisham kerana teringat akan pesanan guru besar pada majlis pelantikan pengawas baru-baru ini. Disebabkan hal itulah membuatkan Kamil membenci Rudi kerana enggan bertolak ansur dalam kes yang melibatkan Jalal dan Ramlan itu. Perbuatan Rudi juga turut disokong Tijah kerana dia pun seorang pengawas sekolah. Kamil pun berasa marah dengan Rudi dan Tijah. Kamil mengubah kedudukan mejanya dan duduk di tepi tingkap. Pelbagai usaha yang dilakukan Rudi supaya berbaik semula dengan Kamil, namun tidak mendapat reaksi yang positif daripada Kamil. Rudi juga turut berdoa agar hubungan persahabatan mereka kembali terjalin. Rudi dan Tijah juga turut berjumpa dengan cikgu kaunseling untuk meminta pandangan dan nasihat. Perkara itu berlaku selama 4 hari. Pada hari yang keempat, berlakulah suatu peristiwa yang telah mengubah pandangan Kamil terhadap Rudi dan Tijah. Setelah habis perjumpaan Persatuan Bahasa Melayu, mereka pun beriringan menuju ke tempat letak basikal. Ketika menghampiri tempat letak basikal, Kamil baru sahaja menyorong basikalnya keluar dari situ. Rudi cuba bercakap dengannya, namun tidak dibalas dan terus mengayuh basikalnya meninggalkan Rudi dan Tijah. Mereka pun menyorong basikal hingga ke pintu pagar dan mulakan kayuhan. Setelah agak jauh daripada kawasan sekolah, Rudi ternampak beberapa orang murid sedang berkumpul di tepi longkang. Sesampainya Rudi dan Tijah di situ, mereka mendapati rupa-rupanya Kamil yang berada di dalam longkang tersebut. Mereka pun turun dan mengangkat Kamil ke atas.
Rudy kemudiannya tergesa-gesa ke pondok telefon dan menelefon ambulans. Setibanya Kamil di hospital, dia terus dimasukkan ke wad kecemasan. Dalam masa yang sama, Tijah telah pun menelefon ibu bapa Kamil dan memberitahu hal tersebut. Setelah Kamil sedar dari pingsannya, dia pun menceritakan apa yang terjadi kepada ibu bapanya dan dua orang sahabat karib yang telah menolongnya itu, iaitu Rudy dan Tijah. Kamil akhirnya meminta maaf atas perkara yang berlaku dan sedarlah dia apa itu erti persahabatan yang sebenar. Kamil juga turut berterima kasih kepada Rudy dan Tijah yang telah menolongnya. Ingatlah kawan-kawan, sahabat itu amat sukar dicari. Namun, setelah kita temui, jagalah hati mereka dengan ikhlas dan suci. Sekian, terima kasih.